pagi. Okay, kita dah keluar daripada parking ni. Tak shopping apa pun. Beli keropok lah. Turn right onto Jalan Sultan Zainal Abidin, Route 174, then turn left onto Jalan Kota. Tadi nak beli nyiru dengan yang Take the next tapis left tu lah onto bulat. Jalan Kota. Dah lah tu. In 200 meters, turn right onto Jalan Sultan Sulaiman. Lepas tu tunggu pakcik tu tak ada pula. Aduh, tunggu sekejap lagi 5 minit. Datang balik tak ada. Tak beli lah. Sebab nyiru tu dah lama dah cari dah yang tu. Alah, yang tampi tu. Yang tempat tampi tu RM15 je. Boleh lah. Selalu bayar. Ada anak tu lah. RM15 je nyiru tu tadi. Lepas tu yang bulat tu besar sedang tu RM18. Boleh lah nak beli. Lebih ke? Okey lah. Take the next right onto Jalan Sultan Sulaiman. Takut pula dah, takut one way. Lepas tu lah tak ada rezeki nak beli lah. Yang kali lah kot. Malas dah, penat dah rasa. So kita orang balik ikut jalan pantai. Continue on Jalan Sultan Sulaiman for 1 kilometer. Okay lah, nanti apa-apa kita sambung vlog. Merah? Diam lah. Ayu. Kena ke atas sikit. Macam gitu. Bos, ada apa-apa nak cakap? Buah letih dia kata. Ikut kita orang yang perempuan ni pergi shopping. Tapi dia beli buah. Dia punya ni part dia, barang dia buah. Maira barang dia kitchen. Banyak orang makan. Kita tak ada. Kita tak beli pun. Banyak orang makan. Tapi mana dia beli banyak pun. Dia Makan lah. Kita tender dia beli tadi. Kedai tu tadi. Sekejap kita tengok. Sejuk lah. Dah sejuk dah ni ha. Ni. Ni. Okey, kita test lah. Pagi ya Allah. Sekejap. Dah sejuk dah sikit. Dah suam dah. Okey, kita try. Nak? Satu je. Tapi orang tak nak. Ni cendol. Oh, kita cendol ke? Tak, kita cari cendol tadi. Nah. Orang tak nak cicah. Ni lah, tak ada cicah pun. Tisu dia tisu. Tisu dah ambil mama lah pula. Okay, kita try. Tu, tisu ada kat luar tu, atas katil sofa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa? Makanan apa ni? Sebajian. Tak lah. Sejuk lah berapa. Panas. Nasi. Ni kan kita makan dengan Makan ni. Dia rasanya Chef Faiz tau tu. Chef Faiz tu. sedap lah. Dia kena mabuk, kena arak je Chef Faiz tu. Banyak rasa. Sedap lah. Nah, Rasa ini kita dah makan yang nasi Fauzi tu dia tak tahulah di sini lah kot. rasa yang kambing tu. Rasa sini je. Itulah orang nak ajak pergi kedai tu. Sini je. Rasa sini je. Dah pagi je. Kenapalah tu dong aku makan. Oh yang tu dah apa ya? Buah kota. Tu dah apa buah kota? Kokota. Benda kokota. Ayam ni Kalau makan nasi dia kalau makan macam biasa tu celup. pedas juga. Dia cicah dengan ni dah okey lah. Anak. Ya, pindah mi celup tu. Anak. Nak. Anak lah. Tinggal. Dah. Selalu kat rumah tu elok je makan. Tak pedas. Dia pedas sikit kalau makan Dari kampung. Oh, sup pula bongkok. ikan bakar. Okey lah.
Tu je lah review untuk In 200 meters, at the roundabout, take the second exit onto Jalan Tengoklah kat Sultan video kat Mahmud, mana dia Route boleh- 174. dekat Pasar Payang. Nah. Kita nak makan. Nak sama makan. Lepas tu nak jimatkan bateri ni. Sebab pantai kan? Ya. Nanti kita singgah di pantai. Kita orang tak nak ikut highway. Ikut jalan lama lah. Jalan dia pendek tapi masa panjang lah. Jimat 30 km. Habis sini masa sampai Tepi pantai tu. Ni Awal, pantai. Okey lah. Ni hospital. Kamu nak tunjuk kan? Ni hospital lah apalah. Okey lah. boleh KL kat sini boleh. Beli sata ni kejap. Sebabnya bos kata baik beli kat sini original. Murah ni awak. Kita isi minyak jap kat sini, kat Marang. Merang. Kat Marang. Marang. Kita So, berada di Marang. Beli air lah. Beli air. Beli air. Beli air. Kita beli air tu pun dalam ni. Dalam Sejuk sikit kan. botol Lain kali kalau nak berjalan bawa air tau. Macam ni. Belilah Montigo. Beli botol air ni. Beli air sejuk masuk dalam tu. Sejuk sikit. Pesanan dari penaja. Iaitu Omea, kacang soya, soya bean, Tak nampak. Mr. Bean. Itulah lagu dia nyanyi. Agak-agak lagu ni ada tak dekat negeri lain? Sebab dapat trace lagu ni dekat Kelantan ada. Negeri lain tak tahu. Adalah kat Perak. Kat Perak. Okey lah, kita nak sambung balik perjalanan kita ke Kuantan. Kita tengok nanti. Kita tengok. Kenapa? Oh, cahaya kot. Okey lah. Alah, Sungai Marang. Mungkin dia tinggi kan sebab dia banjir. Sebab dia nak tinggi kan tu nampak tu. Tak nampak lah sebab dia punya tinggi sangat dia punya apa ni. Saya tak nampak lah. Sebab kita orang Hilux dah jual. Sekarang kita kat Marang Dia tepung tau. Dia tepung viral. Pergi sini je. Tengok ombak dia. Pantai ni tak boleh mandi ni. Di mana ni? Pantai tu ni. Taiping. Hari ni kita ikut pesisir pantai je. Kalau kita pantai Betul-betul tepi pantai ni dia bawa kita. Alhamdulillah cuaca pun tak panas. Tak hujan, tak panas. Dia mendung sahaja. Sekarang kita berada di Dungun. Sebelah di pantai, nampak? Pantai. minyak. Berhenti lah kejap. Kenapa orang berhenti sebelah kita tu juga? Dah tak ada ni dah bang. Kita berhenti sekejap berehat. Kita nak keluar lah kejap. Aduh, je lah kita luruskan pinggang tu. Tak tahu minyak tak makan. Kita berhenti jap. Aduh, luruskan pinggang. Aduh, ya Allah. Okay, sekejap lagi kita sambung ambil gambar kat depan. Kita nak keluar kejap. Ay, betul-betul tepi pantai. Betul-betul tepi pantai. Kita zoom lah dekat sikit kan. Kok kamu kayak Kita turun bawah sikit lah. Bos dah keluarkan kursi dia dah. Keluarkan kursi.
ada di mana ni? Rantau Abang. Ha. Sebab belakang. Cepat lah. Kenapa dia ni? Dia ambil kursi dia seorang je, Pak. Look at that. Makan keropok kat sini. Tahu ni. Ya. Thumbnail. Patutnya thumbnail sana. Ada tu lagi. Kuantan. Ni nak balik Kuantan ni. Ni dah. Itu kan? Yang tu. Ha, tak ada. Aku tak tahu dia berniaga kat mana. Sebab tadi tak rawan habis. Kita tukar haluan, kita ikut highway sebab kita nak jimat masa. Ikut highway 6 dah sampai kan? 6 suku dah sampai hotel. Kalau ikut jalan lama ni 6.40 baru sampai. So jauh. Banyak juga beza kan. So tak apalah. Tukar haluan ikut highway. Sebab pantai pun kita dah ikut dah tengok dah tadi. Dah lalu dah. So cepat jimatkan masa. Apa-apa kita sambung balik vlog kita. Okay. Bye-bye. 6.5 hours later. Assalamualaikum. Tak kemas pun bilik. Alhamdulillah kita dah sampai bilik. Ya Allah, leganya. Jam depan ni. Rasanya diorang ni nak pergi tengok Merdeka pula. Jam depan ni. Rasanya nak tengok malam ni countdown, New Year countdown. Okay, habis dah satu. Gelap pula dah. Okay, kita dah sampai bilik dah ni. Sekejap kita nak rehat-rehat. Lepas tu tengoklah Malangkang kalau rajin kita pergi jalan kat area-area sini ke. Sebab belah sini kata ada apa, Pasar Sera tu ada countdown malam ni. Tak tahulah. Kalau rajin pergilah. Tengoklah Kang. Kalau rajin kita vlog. Okay, jumpa lagi malam ni, InsyaAllah. Bye. Jumpa tahun depan. Sekarang pukul 8.30. Depan ni banyak kereta malam ni nak countdown. Countdown kat sebelah ni je ni, apa, kat Pasar Sera tu. Banyak kereta. Sebelah sana pun orang parking. Kita masih lagi kat bilik. Sekejap lagi baru kita pergi. Sekarang pukul 9.25. Ui, jam depan ni. Kita masih tak keluar-keluar bilik lagi ni. Tak keluar makan lagi. Tapi tengok cuaca dekat luar ni, pokok-pokok ni berangin-rangin, bergoyang-goyang. Tak tahulah. Jomlah kita jalan tengok. Kita nak pergi dinner. Sekarang pun 9.41. Kalau rajin pergi. Apa dia? Salah tekan. Kalau rajin kita orang nak tengok, nak pergi countdown lah. Kat sebelah ni je lah Pasar Sera ni. Kalau Tadi tu kita makan nasi lemak je malam ni. Ni nak rasa tak? Coconut shake dekat sini. Nasi lemak.
Lagi banyak. Kita beli burger. Berapa ringgit tau? Ni RM24. Tak lagi. Sedap lah. Dia punya kentang panas lagi. Ni baru betul kalau jual kentang dengan burger, kentang tu kenalah panas. Okey, kita nak makan. Sedap. RM24. Kita nak rasa pula ni. Oh, dia punya patty tebal. Nak rasa? Rasa cepat. Okey, Mama rasa. Malam kedua di Kuantan. Besok nak tahun baru. Kuning mana? Ni. Ikutlah mana-mana. Kamu punya yang mana? Ni nak bagi Fasyahah tu. Kamu punya yang mana? Cepat. Fasyahah yang tu lah. Sekejap, sabar. Mana pula? Ni Fasyahah. Mana? Yang tonggil kan? Kuning Tonggil lah, cekor awak. je. Tu comel tu. Mana duduk? Kena ke? Boleh lah ni. Fasyah ni. Yang kuning tu. Fasyah. Macam Kamu tak nak? Yang tadi tu tak nak? nak tu. Ni. Tak cantik lah. Fasyah nak ni ke? Tonggik ni. Pasta Sera. Boleh ya? Apa dia? Mana ada dia tak letak harga. Itulah. Tahu kan? Bukan senang nak rakam ni. Kita makan nak tunggu. Tunggu countdown. Countdown. Tegaknya. Oh, dia apa? Yang nak punya api ya. Tu lah. Kita dekat belakang hotel ni. Kat KLCC. Okey, lepas tu dekat dengan menara tu. KLCC. Okey lah gambar sini. Okey, Maya cepat ya. Cepat bang. Buat thumbnail. Tak nak lah. Cepatlah. Cepatlah. Apa benda tu? Satu. Tutuplah hijabmu. Maya bagi nampak apa? Maya nampak apa? Betul-betul lah muka tu. Cepatlah. 1, 2, 3. Abang bagi nampak? 1, 2, 3. Senyum. Apa tak dah ambil tu kan? Voucher. Marilah kita masuk bilik makan burger. Makan burger. Tempat lima ni tu sebab dia kerokan dia. Tepat ke-12 kan? Oh, dia tembak api pun ambil gambar. Pergi belakang dari jauh. Kan? Ya. Belakang ni je. Sekali lagi kita akan masuk ke lift yang sempit ni. Kau dah tak sanggup. Disebabkan kami semuanya comel-comel belaka, Orang je comel. Mama tak. maka kita muat 3 orang je dalam lift ni. Apa? Ada Ada kamera. Jom kita masuk bilik Aduh, tak sabarnya aku nak buka tudung ni. Cepat ya. Boleh kita makan burger ni. Dekat pukul 12 makan burger. Assalamualaikum. Tak. Tadi kita orang tapau burger yang sedap bawa balik bilik. Makan kat bilik. Sekejap lagi nak countdown
New Year. Malah lah masuk bilik lah. Sekejap lagi baru turun balik. Penuh lah orang kat Taman Sera. Apa? Pasar Sera tu. Taman Sera. Semua orang duduk. Kita tak pakai tudung ni. Kita tak tunjuk muka. Tu pun nak beritahu. Lepas tu tunggulah kejap lagi 11.50 ke baru turun bawah. Tu pun duduk jauh je. Malas duduk dekat. Marilah kita makan. Okay. Buah tadi ni sedap ni buah ni tu. Oh, masuk robot. Jom kita makan burger merah. Makan lah ni, kan sejuk ni, panas lagi lah. Ini sudah. Kita duduk sini makan. Okay, jumpa lagi dekat countdown ni. Ni orang tengok berpusu-pusu orang tu. Tengok tu. Saya dah macam paparazzi dah dekat atas ni. Tak dah butang pun dah ni. Ramainya orang. Kita orang ni duduk dekat je dengan menara ni. Tapi macam malas nak pergilah. Tengoklah kejap lagi. Kalau rajin lah. Pergi kat belakang tu je. Belakang hotel ni lah. Kalau nak pergi pun kan. Kalau nak pergi kau pergi dua. Bos pun tak nak pergi lah. Dia nak tidur lah. Buat dah kenyang dia. Sebab kita orang baru je lepas makan burger ni. Perut dah kekenyangan sangat lah. Dah nak meletup dah perut. Tengok tu orang berpusu-pusu dekat padang tu dah penuh dah. Sekarang tu. Dia tak nampak sana. Dia punya kaunter tu kelang kabut sikit lah. Belum apa-apa je meletup lah tadi. Selamat hari jadi opa, selamat hari jadi mak. Besok hari jadi mak kita 1 bulan 1. Happy birthday mak. Nampak? Nampak? Pagi. Tahu. Apa ada? Habis dah. Okay, ni je sambutan kita. Ramai sangat kat sini. Penuh dekat parking ni. Parking belakang hotel ni. So, jomlah kita balik. Mana? Okay. Jom, kita balik bilik Dah habis dah kan? Ya udah. Ya udah. Semua orang dah balik dah. Semua orang dah Tu je. balik dah. Tu je. 4 minit. Apa 5 minit? 5 minit je. Yelah, kita balik. Semua dah balik dah. Cik. Apa pun, countdown je. Kan? Tapi dia tak ada kira lah. 1, 2, 3. Dia tak ada kira kan? Tak, dia tak sempat kira sana dah bunyi. Dah bunyi tu. Penuh Tutup kamera. Dia sekali. Tak, tadi tak dengar dia punya kira kan? Dia dengar baru dia nak kata, sebut. Dia kata ready. Ready. 2020. Jomlah kita balik. Kita kat sini je. Dah habis. So, okay, kita sempena 1 Januari ni kita nak ucap selamat hari jadi dekat mak kita, Cik Anum. Happy birthday. Dah tekan dah?
dia penuh depan ni. Nasib baiklah kita orang duduk hotel ni. Dah countdown terus masuk bilik. Penuh nampak masing-masing berpusu-pusu ya. Balik ke rumah masing-masing. Penuh ha. Okeylah, kita nak tidur. Bye-bye.